Assalamualaikum guys. Aku hari ni pergi kerja awal sebabnya aku nak pergi kedai baiki handphone. Sebab handset Samsung aku yang satu lagi tu bateri dia dah kong. So jom kita, kedai tu dekat Proton Shah Alam, dekat Proton Highcom Shah Alam. So kena keluar awal lah sebab takut jalan jam ke apa lagi kan. So mula-mula aku nak pergi top up nasi goreng Umi dulu. Sebabnya esok insyaAllah aku nak pergi ambil kereta aku. Aku baiki kereta aku, kereta suara aku tu kan. Aku baiki aircon, baiki dekat Batu Cave. So ni nak singgah Petronas jap, kita top up nasi goreng Umi, siap-siap. Sebab Umi, aku ajak Umi sekali. Umi boleh lah nak naik komuter apa kan, nak pergi Batu Cave. Adalah bosan sangat kat rumah. Sebabnya Umi pun esok Umi dah tak puasa sebab hari Khamis. Hari ni hari Khamis. Hari ni Umi dah habis dah puasa 6 Syawal. So esok Umi tak puasa. So boleh lah teman aku jalan-jalan, ambil pengalaman, naik bas ke apa ke kan. Alright, so ni aku dah sampai Petronas ni. Kita top up dulu guys. Top up Tashengo siap-siap. Tashengo aku dah ada dah, Umi punya lah. Sebab nanti dah naik komuter kena pakai Tashengo kan. Okay, kita nak parking dulu. Dah sampai Petronas dah. Situ ada parking. Ada parking kat depan. Aku nak pergi top up je. Jadi kita sambung. Alright guys, top up dah atas Henggo. Top up IC Umi ni lah. Tapi tak boleh tunjuk lah. Okay, so baki Umi ada RM69.89. Right, cukup lah untuk esok. Okay, so sekarang ni nak pergi kedai handphone handset Samsung. Handset Samsung dah kong lah bateri. Bila cas 1%, guna tak sampai berapa minit terus jadi kosong balik. Aduh hai. So jom guys, kita gerak dulu, nanti kita sambung dah sampai kat kedai tu. Okay, alright guys, dah sampai dah. Kedai dia dekat NGS. Okay, susah nak datang sini. Susah betul nak datang sini. Payah parking. Right. Ni kita naik lift tingkat atas. Dia tingkat atas. Jom. Aduh hai. Ni lah NGS. Ni kereta kat bawah tu NGS. Baik. Sekitar ni tak tarik. Assalamualaikum. Nak tukar bateri. Bateri tak 5G ya? 5G. Sini ada tukar skrin juga ke? Boleh, model apa? Model tu. Model ni. Saya tengok macam tak ada dalam awak punya Shopee apa kan? Model tak ada bateri. Oh dah habis lah. Model A series kita orang tak ada ni, kita orang tak ada simpan stok. Oh, tak ada simpan stok. Sebabnya dia punya
costing tu terlalu mahal kan. Oh ya. Iaitu Shopee kalau kita nak jual pun kena harga tinggi lah. Oh. Okay. Commission dia tinggi. Lah. Tukar bateri lah dulu. LCD ni, bateri ni 45, kalau pasang 30. Alright. So total 75. Beres. Siap. Okay. Baru dulu. Kembung kan? Entah. Kembung ke tu? Dia tengah baik sikit. Boleh tengok sekejap. Oh tu bateri dia. Sebelum tu tadi panel ni. Sebelum ni duk tukar tu lah LCD tu. Tukar kat mana? Ni juga. Tak, tukar dekat jengka. Kembung. Oh, sudah kembung lah. Bang, dia punya fingerprint tu sensor dia okey ke bang? Sekarang abang pakai okey tak? Macam tak ada je dekat bawah tadi. Takut sebab LCD. LCD. Selalunya kalau tukar LCD, fingerprint ni dia bergantung pada LCD. Oh. Ramai orang gaji untuk jaga saya. Saya reda, awak tak ada. Kan ramai? Sebab dia gam kan. Betul. Sebab sepatutnya tak boleh gam, tapi sebabkan yang lama ni buka dia gam, so saya kena ikut gam. Orang buang. DV tu. Astro. Oh, Astro on the go. Main drama pula. Oh, bijak. Alright guys, dah settle tukar dekat NGS. So pada korang yang nak tukar, sini murah. Dia pakai bateri sendiri, bateri jenama sendiri. So ni kat section 26 Shah Alam. Nanti aku letak alamat dia dekat description kat bawah. Right? So jom kita nak pergi office pula. Can ada hari terjun ni. Nampak? Okay guys, stay tuned. Kita jumpa dekat office. Apa kita end kat sini je lah. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.